Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So untuk video kali ni saya nak tunjukkan cara macam mana nak add department. Alright, so sebelum ni kita dah add, device dah online. So next kita akan pergi ke person untuk create kita punya department lah. So sekarang ni ada all department saja. So kita klik tambah kat sini. So next kita masukkan nama department lah. Contoh operation dan tekan add. Apa lagi? Kita nak tambahkan apa lagi? Management. Kita nak parent dia all department lah. Apa tadi? Management add. So dah ada 2. So apa lagi kita nak letak? Maybe kita letak management finance add. Okay. Oh, silap nampak ada silap benda ni. Saya termasuk kat dalam management. So kalau nak edit, klik edit ni je. So tadi management, sepatutnya kita tukar all department lah. Alright. Oh, dia keluar. Okay. Itu saja untuk video kali ni. Sekian, terima kasih.